Duit raya. Nak duit raya? Nah. Tak ada. Tak ada habis. Masuk. Ni ke sayang kakak? Dulu sekali lagi. Ha. Dia tak yang mana. Ada adik macam dedek, adik terima. Tadi had for your azal sama je macam dulu. Mak Raya. Raya. Mama nak kalau mama tua boleh ingat mama tak? Ni selalu orang dah tua tak ingat nanti dah. Oh, mana boleh tak ingat tu kakak. Ya. Adik nak atuk. Bye. Bye, Dedek. Bye, Mak. Bye, Benden. See you tomorrow. Allah. Tomorrow morning. Bye. Raya. Bye. Bye. Adik tak nak balik. Sepul cari merata. Depan hidung. Hidung. Apa tak boleh? 5 laki. Alhamdulillah. Tak pernah. Sepul cari merata tak jumpa. Ambo tak kenal ke? Kenal. Hero kan kenal. Dah, Kak Cik. Depa orang Pekan, Cik. Dia kena bukan lain. Sebab Fadil ni dah tanam pokok, kita tahu itu je. Depa orang Pekan. Dah sadar je mak. Padan mana? Tahu kat depa. Depa tak kenal. Kena awak. Pokok mula lain. Yo. Oh, Tengok ni. Yo. Ni makan lain ni, makan lain ni. Oh, tarik. Barista lah, tahu tak? Ini makan lain. Makan mak Suna. Nak balik. Kan, Cik? Makanan dulu. Oh, ada orang kat bawah. Bila duduk takkan kesian dia pun taruh. Mak tak mau ikut. Mak, turun terbalik. Minta nombor. Mak. Tak nak balik cepat. Dua orang tak balik. Mana tak nak balik? Nak atuk. Ha. Jangan balik apa? Baik, diam. Diam. Dia sampuk. Kena ketam. Diam. Nak kena ketam. Diam. Tak takut pun. Bye. Hati-hati drive. Kalau ngantuk tidur sebelah. Bye, Bari. Bye, Kak Aisyah. Angah masak paru ketumbar. Bye. I love you. Assalamualaikum. Bye. Alhamdulillah, kita dah sampai dekat Rumah Halong dekat Bukit Raja. So, sekarang pukul 2.40. Tadi kita gerak daripada Bera dalam pukul 11 macam tu. So, 2.40 dah sampai dah Rumah Halong. Alhamdulillah. Jom kita masuk. Oh, semalam nampak kat Bera kan? Banyaknya kuih raya.
Wow. Lauk ni ya. Assalamualaikum. Kenapa abang tak di sana? Tak jumpa tak? Raya sini, orang bagi raya sini. Saya Nak ya. Kalau mak datang dia kata tu. Hai. Salam. Salam aunty. Min. Min. Min Min. Min juga? Min juga. Min, mana kek Sarawak? Ha. Oh. Anak kek Sarawak. Aduh, tak expect lah ramai orang mencari. Dah. Ha? Sihat, sihat sangat ni. Maklah sihat. Macam ni ya. Ni agak cuma Bang, minum apa? Nak tinggal mana? special nasi minyak. Kita kat sini nasi minyak tak perlu tunggu kenduri kan. Okey, faham. Orang main Abang Nazim punya nasi minyak lah. Kita buat grup foto lah kat sini. Okey, grup foto, grup foto. Nazim, kita cepat. Mai. Sekarang kita dekat IOI City Mall and kita dekat Yakinikokuro. And for this nak makan Yakinikokuro ni dah lama. Tapi I tahu I pernah makan dengan Jun. Tapi since pindah ke Kuching, Cik lalu dekat FYP TikTok je kan. So I nak cuba makan dengan Hairul. Dah sampai. Kita pilih Karubi marination. Hairul punya no marination. This is the rice, this is the kimchi and this is the soup. Soup dekat. And this is the drink. Bismillah.
buat ni. Habis. Ini yang nak makan last. So ni dah habis. Dah. Apa lagi? Yeay, I suka makan dengan Hairul. Lepas tu dia suka apa makanan yang I pilih. This is kedai Hairul. Or not press. So it's more accurate. Ni getah je. Casing, cover. Yeah, once you, but again you have to train lah. You have to train the. Macam? Dual send control. Oh ni dengan ni eh. Ni macam sama je lah. Yang kita kan. Yang ni kita ada warna biru. Tiga. Tuh. Wow. So yang ni jadi main PC. So yang tegak tu bagi tegak. Yang tu bagi tegak. Wow. Tapi yang tegak tu boleh stand. Ni? Oh, cakap dekat sayang kalau duduk KL ni asyik kerja makan je. Kalau kita duduk KL rasanya Ha? Okey, so sayang jugalah kalah. So cute. Okay, kita tengok. Lepas tu tanya Bi, sayang tanya, kita pilih yang mana Bi macam nak, Bi suka. Sekejap Dia macam sama yang ni dengan saya ni. Oh ni sama. Kata 1 or 2. Okay lah 1, 2, 3. Cepatlah 1, 2, 3. Bibi nak yang ni, Panda Hotpot. Samek suka tu. Ya, dia tengok ni kek kat dalam tu. Comel. Wow. Spy X Family. So this is the blind box. Ada this one, and secret. Sama. Naruto pun comel. Berat. Oh. Comelnya. Oh, ni kan. Oh my god. Tapi ni lain kot. Ni dah habis. Ini lain. This one ni yang ni kotak ni. Mana? Ha? Kuromi. Mana tu. Ada Powerpuff Girl. Oh, ada Lotso. Ni apa?
Toy Story. Comelnya. Ni. Apa tu? Oh ni. Oh, banyak lagi kat sini ya. Oh, ada ni. Naga. Ni comelnya. Comelnya. Woody, Jessie. Oh, look so comel. Kita tengok Zootopia pula. Kita ada Zootopia kat sini. And this is a Zootopia. The Judy Hopps. Oh, comel. Sekarang Hero kat sini. Comel sangat ni. Ni kalau datang Arfan ni, habis lah tak boleh camp, glamping lah. Ni mesti ramai orang beli. Ni pun comel. Tekstil dia ni ke? Alah weh. Oh my god. Ni ada Shin-chan. Comelnya this one. Ini comel sangat. Comel sangat. Oh my god. Tengok tu. Comelnya. Ni apa? Comelnya Shin-chan. Comelnya. Masih besar. Wah. Yang nak ni. Alah, yang this is so cute. Ni comel sangat. Ni comel. Semua comel. Mana yang ni? 52 toy. Ni ada lagi. Ni ingus. Kawan dia yang ingus tu. Ada Molly juga. Yang ni Molly mana ni? Ya Allah. Ya Allah, comelnya. Comelnya. Kenapa dia bunyi segitu? Comelnya. Oh, this is Pop Mart. This is Baby Molly. Cup lover ni comel. This one? Oh, I love this one more. Ni ada Molly lagi. Comel sangat. Ya. Minion. Yang ini kan SK ni. Itu. Comel. Comelnya. Ini babi tak nak. Lulu the Ada cry baby lah. Ada cry baby. Ni Molly. Ni comel. Ni comel sangat ni. Comelnya. Ni Pino Jelly. Comel. Oh ni. Ini saya selalu tengok kat TikTok orang beli. Skull panda ni. Hai. Comelnya. Oh my god, ada Harry Potter lah. Ni ada Harry Potter lah. Ni ada Harry Potter. Comelnya. Ish, geramnya. Oh, this one. Sims 4. Game. Ada game Overcooked. Banyak. Harus ke this one. Ghost of Yotei. Aku tak ada harapan sangat main game but
suka. Laki aku ni hilang je. Lagi pergi mana entahlah. Halo. Hari ni last day before kita balik ke Kuching. So ada kesempatan untuk jumpa Fatin dengan Sapek. Kita nak pergi makan dekat Hamidiah Ampang. I think this is my first time makan nasi kandar Hamidiah. Actually Hairul memang nak sangat makan nasi kandar. Me too. Sebab dekat Kuching tak banyak nasi kandar. Wah, ada nak. The Watson. First time datang sini. So kita ingin makan nasi kandar. Smells good. Okay. Jadi halo. Selamat Hari Raya. Hari Raya. Hari Raya. Hari Raya. Siapa yang boleh bagi duit raya ke orang lain? Saya masih muda. Orang dekat Hamidiah. Nak beratur for nasi kandar. Look at the queue. Wow. Awak plan nak makan apa? Ayam, sotong, telur ikan, bendi, telur sotong. Wow. Saya nak makan nasi separuh, kuah campur, banjir, nak ayam. Tak nak ayam. Nak kambing dengan telur sotong. Bendi. Kambing kari. Sekali. Bendi 2. Tak tahu. Wow. Banyak siuk dia letak. Kenyang sampai minggu depan ni. Betul. Telur sotong, bendi, orang nak 2, dia bagi 4. Kari kambing, wish sedap kan. Aero peria, telur ikan dengan ayam. Ni sambal, kuah campur. Oh my god. I thought mine dah banyak. Ingatkah Hairul dah banyak? Sekali sampai dengan Fatin lagi 4. Masa ada ni lagi. Wow. Capek? Dah. Fatin, kau boleh siapa ni? Boleh satu. Okay. Siapa nama awak? Asyaklah. Syatlah. Nama penuh? Jumin. Bukan. Asfa? Asyak. Fahid bin? Mama Ashraf. Nama Ashraf. Mana sini dulu? Asyik. Tadi yang nak masuk Ni. Asfa Arfa itu Mama Ashraf. Asfa? Arfa. Arfa. Asyik. Masuk YouTube. Ha. Nanti Asyik cuba masuk dalam YouTube atau Asyik tengok kat TV? Ha. Kalah. Ada sama kawan. Kawan makan. Okay. Bye-bye. Bye-bye. I love you. Bye. Oh. Bukan saya. Bye sayang. Bye-bye. I love you. Bye Asyik. Sayang Amin. Kunci pintu pula. It's okay. Asyik duduk yang baik. Jadi anak yang baik, okay? Ya. Nanti semua balik lagi. Nafa. Bye, Dek. Bye, Asyik. Bye, Dek. Bye. Hello. Kita dah dekat dalam airport. I craving for Auntie Anne sebab kat Kuching tak ada. So dekat airport kita nak tapau. Sambil jalan sambil makan Auntie Anne. I nak beli Auntie Anne. Yeah, I got my steak eclair. Auntie Anne.
Fuyo Uncle Roger nasi goreng dengan chili oil. Bismillah. Dengan Hairul. Sedap tak? Naik. Fuyo. Okey. Dan kalau untuk lunch okey kot ambil ayam. Kalau untuk nak lelek tapi nak kenyang sikit, ambil biasa je kot. Grill. Finish. Licin tu. Alhamdulillah. Ni pun habis. Jom check. Yang lagi. Yang paling panggil apa? Ha? Yang paling panggil apa? Pali? Aku, kau. Aku kau. Okay, kita dah siap makan dekat Uncle Roger. Lepas tu kita nak check in luggage. And then kita dah nak pergi ke gate immigration semua. And then kita nak pergi ke gate. Itu je lah kot vlog kali ni. Vlog raya kali ni mungkin sampai sini je. Sebab bateri pun dah nak habis. And then naik flight sekejap lagi malam and tak nampak apa-apa pun. So sad, raya dah habis. But esok ada open house I think. So a bit excited, but at the same time so sad. Sebab dah tinggal family dekat sini, raya dah habis. I mean, you know, excited of raya tu 3 bulan before raya tu dah excited lah. Sebab dah beli tiket. And then masa puasa dah excited dah nak balik raya, jumpa family. And then dah balik sini dah hampir dah seminggu. Okay lah, jumpa lagi dekat dalam next video. Bye.